Mengundurkan diri sebagai apa? Wallahualam bisawab. Sama ada mengundurkan diri sebagai exco kerajaan di Melaka, tetapi saya tak yakin benda itu akan menjadi perbualan. Sebaliknya, saya yakin dan percaya apa yang dimaksudkan oleh Akmal ialah beliau berundur diri dari jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan mungkin juga beliau mungkin akan keluar dari UMNO itu sendiri. Ini sekadar telahan saya, tuan-tuan dan sekalian, sebab Akmal memberikan satu kenyataan yang begitu kriptik. Tetapi seandainya lah kita ambil pendekatan, benarlah Akmal memberikan kenyataan atau memberikan bayangan yang beliau akan berundur tidak lagi menjadi Ketua Pemuda UMNO dan juga tidak lagi menjadi ahli UMNO. Dalam perkembangan lain, Jabatan Peguam Negara AGC memutuskan tiada tindakan lanjut NFA terhadap 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berkait dana Yayasan Akal Budi membabitkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan itu dalam satu kenyataan pada Khamis berkata, keputusan itu sekaligus membawa kepada penamatan muktamad kes terbabit. Menurutnya, ia selaras kuasa serta budi bicara peguam negara di bawah perlembagaan dan undang-undang berkaitan. AGC menegaskan keputusan diambil berasaskan pertimbangan profesional dan undang-undang dengan mengambil kira kepentingan keadilan, integriti proses pendakwaan serta keperluan memastikan kepastian dan ketulusan sistem keadilan jenayah. Keputusan Jabatan Peguam Negara atau AGC untuk tidak meneruskan pendakwaan terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes pengubahan wang haram Yayasan Akal Budi terus mencetuskan kontroversi. Keputusan tiada tindakan lanjut NFA terhadap 47 pertuduhan pecah amanah jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi membabitkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi terletak sepenuhnya di bawah kuasa Jabatan Peguam Negara AGC. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia selaras dengan Perlembagaan Persekutuan iaitu Perkara 145 yang memperuntukkan kuasa kepada Peguam Negara untuk memutuskan sama ada sesuatu kes perlu diteruskan atau tidak. Beliau mendesak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Ini yang orang UMNO nampak, tuan. Sebab itu Zahid membenarkan Akmal ini menyalak lah. Ada orang kata ni Akmal ni ibarat anjing yang menyalak bukit. Tak, tuan-tuan. Salah itu. Salah. Iaitu kenyataan yang Zahid kata, UMNO akan kekal bersama-sama dengan kerajaan ini sampailah ke habis penggal. Kenyataan inilah yang pastinya akan mengecewakan Akmal. Kerana Akmal memang bersungguh-sungguh mahu membawa UMNO itu keluar daripada kerajaan madani bersama-sama PAS membentuk Muafakat Nasional menjadi pembangkang yang lebih bermaruah. Punyalah Akmal bertegas sampai dia bergaduh dengan DAP sekarang ini. Sampai dia kata DAP keluar kerajaan perpaduan dekat Melaka dan macam-macam lagi kan. Tapi DAP balas balik. Dia kata apa hak Akmal? Lu siapa? Bak kata ahli Parlimen Kota Melaka kan. Tapi itulah. Meanwhile, Akmal said that criticism and principles are two separate matters. In a post on Facebook, he said he has faced criticism before and has no issue with it, adding that he would respond and push back when criticized. However, he stressed that he will stick to his principles and it will never change. Akmal had previously posted a cryptic message about stepping down after Zahid, who recently chaired an UMNO Political Bureau meeting, rejected his call for the party to quit the government. In a Facebook post, Akmal indicated that despite best efforts, an unspecified goal was not met. Last Saturday, Akmal, who led an UMNO Youth Special Convention, rallied members to support his call for UMNO to join forces with PAS in the opposition. It is understood he had presented the matter at an UMNO Political Bureau meeting on Monday night. Ini semua permainan Akmal bersama dengan Zahid Hamidi, tuan-tuan. Tetapi bila Akmal keluarkan status seperti itu, kita dapat agak yang keputusan mesyuarat semalam tidak berlangsung seperti mana yang beliau harapkan. Dan pada pagi tadi, Presiden UMNO yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah ditanyakan oleh wartawan berhubung dengan keputusan mesyuarat Biro Politik semalam. Ini jawapan Zahid Hamidi. Jabatan Peguam Negara memutuskan tiada tindakan lanjut atau NFA diambil terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Jabatan Peguam Negara telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan mengambil tindakan lanjut berhubung kes Zahid Hamidi itu, di mana mereka telah mengumumkan bahawa hasil daripada siasatan SPRM selepas mereka mending NAA-kan kes tersebut,
SPRM telah memberikan satu dapatan yang pada pandangan Peguam Negara tidak mempunyai sebarang kekuatan untuk meneruskan kes ini. Jadi oleh kerana itu, Jabatan Peguam Negara telah mengambil keputusan untuk mengkategorikan kes ini sebagai NFA. AGC decides no further action on Zahid Hamidi's 47 charges. Contohnya yang terbaru ni kan, bila ada ugutan UMNO tinggalkan kerajaan. Saya tak tahulah, mungkin is very innocent lah untuk SPRM dan juga untuk Jabatan Peguam Negara AGC. Mungkin benda ni semua coincident, 100% coincident. Tapi tiba-tiba cerita DNAA kes 47 sebenarnya masih belum ditutup dan sedang disiasat. Supaya UMNO menarik diri daripada kerajaan perpaduan dan menjadi pembangkang. UMNO akan meninggalkan Pakatan Harapan dan akan bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. UMNO akan menang lebih sedikit daripada yang lepas. Apabila dia lebih sedikit, saya rasa walaupun kerajaan akan datang. And when Zahid let him take that role, that led to a tremendous amount of friction within UMNO. Tegas Ahmad Zahid, pemuda mesti mempunyai idealisme yang berbeza, tetapi apabila berdepan pandangan berbeza atau kritikan, ia perlu diterima dengan matang. Alah, katanya dalam politik bukan semua orang akan bersetuju dengan pandangan dan perjuangan setiap pemimpin dan sebarang ketidaksetujuan perlu ditangani dengan penjelasan dan hujah, bukannya tindakan terburu-buru yang boleh mencetuskan persepsi negatif terhadap parti. Beliau berkata demikian ketika mengulas laporan media berhubung kenyataan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang memberi bayangan kemungkinan berundur selepas gesaannya agar UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan tidak dipersetujui kepimpinan parti. Sebelum ini, seorang pemerhati menyindir sikap itu dengan menegaskan bahawa sesiapa yang memilih menjadi ahli politik perlu mempunyai muka tebal dan hati kental. Menurut pemerhati, Akmal sepatutnya lebih kebal terhadap penolakan, hentaman dan kritikan kerana ia merupakan makanan harian dalam politik, bukannya dijadikan alasan untuk melemahkan semangat atau kredibiliti diri sendiri. Malah tegasnya, Akmal tidak boleh mengawal setiap keputusan kepimpinan tertinggi dan membentak atau merajuk apabila gesaannya tidak dilayan, di mana ia bukan contoh sikap yang baik sebagai seorang ahli politik. Tegas pemerhati, sebagai ahli politik, Akmal sepatutnya kalis terhadap sebarang penolakan, hentaman maupun tohmahan kerana itu semua merupakan realiti makanan dunia politik. Justeru ia harus dihadapi dengan hati terbuka dan bukannya menjadi sebab membantutkan semangat dan kredibilitinya sendiri. Pemerhati menegaskan sebarang keputusan dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mestilah diterima dengan matang dan bukannya rakus bertindak sehingga memburukkan imej parti di mata rakyat. Memetik Malaysia Kini, dalam satu hantaran Facebook, Akmal berkata beliau telah melakukan usaha sehabis baik dan memberi bayangan kemungkinan mengundur diri selepas gesaannya ditolak Zahid. Bagaimanapun, Zahid menegaskan tiada keputusan dibuat berhubung agenda Pemuda UMNO, namun beliau menjamin UMNO dan BN akan kekal bersama kerajaan madani sehingga tamat penggal serta mengingatkan parti untuk tidak bekerjasama dengan PAS seperti Muafakat Nasional sebelum ini. Akmal dia itu bukan suara UMNO lagi. Ya, betul. Itu hanya convention. Tapi boleh dijadikan sebagai asas dan trust untuk dibawa pemuda, sebagai usul pemuda dalam surat pemuda yang akan datang ni. Dan dia kena bahas tu. Kena bahas. Susulan penolakan tersebut, Akmal memberi bayangan kemungkinan untuk mengundur diri sambil menyatakan beliau telah berusaha sehabis baik menyampaikan pendirian Pemuda UMNO. Dalam komen episod ni confirm akan kata inilah sebab dia tak sesuai untuk jadi pemimpin UMNO dan sebagainya. I mean that was my leadership. Itu memang leadership style saya waktu saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Sekarang ni Akmal decide to take a different road. Ya, saya faham dan I'm in touch dengan Dr. Akmal. Saya faham apa dia punya world view dan sebagainya dan I know what he's doing. Dia pun tahu pendirian saya. Bila Akmal undur diri dari UMNO nanti, maka UMNO akan terus lemah, risiko untuk madani terus ditolak rakyat. So last kali apa akan jadi pada UMNO? UMNO akan hilang lebih banyak kursi depan ni.